Assalamualaikum guys, selamat kembali ke channel Adi Motorrunner Vlog. Okay guys, macam video yang lepas aku dah tunjuk dekat korang yang aku dah restore motor isteri aku sikit-sikit lah. Simple-simpelnya restore. Cumanya dalam video lepas dia punya strike ataupun dia punya stiker cover set tu tak sampai lagi guys. Jadi untuk minggu ni aku akan tunjuk korang pemasangan stiker dan juga macam mana hasil dia lah. Jadi kalau kata kau nak tengok macam mana hasil dia, kau kena tonton video ni sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe, dan nyalakan butang loceng untuk notification video akan datang. Jadi sebelum kita start, yang mana belum solat tu pergi solat dulu guys, baru tonton video ni sampai habis. Jom kita tengok intro ni dulu guys. Two hours later. Yang dua lebih panas, yang dua lebih ganas, yang dua lebih pantas. Bila kau melihat kau terasa cemas. Yang dua lebih padat, yang dua lebih ligar, yang dua lebih cepat. Bila kau mendengar kau terasa jangan pandang aku, pandanglah ke depan. Saat berjamat tamu aku di hadapan. Tidak kejar aku, belum tahu dapat. Kau laju-laju belum tentu boleh rapat. Bila aku di hadapan jangan kau cuba meminta. Kau kena kilan tak kesampaian. Aku menuju dengan laju tanpa belah. Evolusi KKL, KKL, KKL. Evolusi KKL, KKL, KKL. Jangan cuba mencabar, aku patang dicabar. Dorongan enjinku buat kau berdebar. Kau kan seketata guna mengejar. Revolusi sentiasa setapak di hadapan, berani menuju ke depan. Tak akan tamat sebelum tamat, sebelum sampai ke garis penamat. Nice. Okay guys, macam itulah dia rupa hasil selepas dah tampal stiker tu guys. Stiker tu memang order daripada Vietnam, tapi melalui Shopee lah. Sebab apa dekat dalam Shopee ni kita boleh order daripada Vietnam, daripada China dan juga Indonesia guys. Mungkin juga ada negara-negara lain yang aku belum jumpa ke dekat dalam Shopee. Aku tak tahulah, mungkin ada. Tapi yang ni daripada Vietnam lah. Sebenarnya motor ni SYM e-bonus 110, tapi aku guna stiker ni, dia nama dia Series guys. Series RC. Sebenarnya Series RC ni dia motor dia lebih kurang rupa macam SRE yang ada dekat Malaysia. SRE, siapa yang tahu SRE, itulah rupa motor dia. Jadi apa pendapat korang tentang strike ataupun stiker yang aku guna untuk SYM e-bonus 110 isteri aku ni? Adakah ianya cantik ataupun masuk ke tidak? Sebenarnya dia kalau nak lagi masuk, dia kena rim warna gold guys. Tapi rim tak cukup bajet lagi, kemudian harilah kita buat. Jadi untuk masa ni, ini saja dulu. Nanti kita akan update pada video-video yang akan datang. Mungkin akan update yang lambat atau cepat, kita tak tahulah, tak ada nak janji sebab bajet ni
nak kena seimbangkan juga dengan benda-benda lain kan. Bukan kita nak fokus dekat YouTube saja. Jadi itu saja untuk video kali ni. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, dan nyalakan butang loceng untuk notification video akan datang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tak pernah ucap hello ketika mau lambai. Harimau, 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 harimau ayam. Tak pernah hancur hati, otaknya bersemai. Harimau, harimau, harimau.